Apakah pandangan mengenai kedatangan Presiden yang jahat ke Malaysia? Orang yang memberi sumbangan untuk membeli senjata membunuh umat Islam itu saudara kita dah. Dan dia buat plan perancangan untuk menghalau umat Islam dari tanah air mereka, mengeluarkan umat Islam daripada kampung halaman. Allah tak benarkan kita berkasih sayang dengan golongan seperti ini. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Satu syarat pertama yang tak boleh, haram kita berbaik mereka. Allah tidak sekali-kali benarkan kamu, Allah larang kamu. Pertama, golongan mana? Orang yang memerangi kamu kerana kamu Islam. Betul tak dia? Betul tak? Yang kedua, wa akhrajukum min diyarikum. Dia yang menghalau kamu ataupun saudara kamu daripada tanah air mereka. Kedua. Ketiga, wa zaharu ala ikhrajikum. Dan mereka yang memberi bantuan untuk menghalau umat Islam dari kampung halaman mereka. Cukup tak? 3 ayat. Ang tawallauhum. Jangan kamu bersama mereka. Jangan kasih kepada mereka. Jangan percaya kepada mereka. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa tak dengar ayat kami ini, tak terus juga berkasih sayang dengan mereka, memuliakan mereka, maka itulah orang-orang yang zalim. Tak ada tafsir. Terjemah ayat Quran. Okey? So